Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya. Alhamdulillah ada episod 2. Itulah ada apa dah yang betul lah budak manager TRS tu tekan-tekan. Suruh buat episod 2. Saya lagi. Kita telah memungkiri janji sebab kita orang nyanyi nak buat satu je, lepas tu dah kita kacau-kacau YouTube sikit. Nyanyi-nyanyi bagi orang gelak, lepas tu dah tak nak buat dah. Betul. Itulah. Tapi alah terpanggil lah. Tak tahu terpanggil. Raya macam mana raya? Kau pergi mana raya? Aku tahun ni macam tak raya sangat lah. Tak raya sangat. Ahli keluarga tidak dalam keadaan yang ni lah. Okay, faham. Awak macam mana? Yalah macam tu lah, sama juga. Raya yang sama lah. Okay, hari ni kita bawa Aziz lagi. Tak. Hari ni kita bawa SS. SS? Sadiq? Yes. SS. Dia S dan S. Assalamualaikum. Siapa Mal? Apa dah kata? Okay. Assalamualaikum. Ya pretty vulnerable. Yes. Alright. So kita tunjuk on 3, 2, 1. Let's go. Yeah. Inilah S. SS. Bukan Syed Sadiq. Bukan. Syakir dan Sayuti. Yes. Macam mana? So far? Hari Raya? Menjelma lagi? Okay, pertamanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dia dah tunjuk PTD dia. Okay, sabar. Ini bukan mesyuarat dengan pengarah awak. Bukan. Ini lepak macam biasa. Okay, terima kasih. Kenalkan diri dulu lah. Kenalkan diri dulu. Saya Sayuti. Mana. Terima kasih sebab sudi invite Sayuti. Awak yang tanya bila nak invite saya. Sila. Okay, untuk raya baru ni Alhamdulillah. Alhamdulillah, okay. Cuma ada tekanan sikit lah. Sebab itu kan kita ada race bulan puasa kan. Oh, ada Farileh. Relay lah. Macam jadi spoiler sikit. Lepas tu awak dekat City restoran apa? Mama nampak. Pukul 1 tengah hari siapa awak kat bahagian air. Itu Sayuta, bukan Sayuti. Oh, Sayuta. Masa tu dia tak Sayuma lagi. Itulah. Jadi bulan puasa pun tertekan ke awak lari race tu? Satu je 3 kilo. Itulah dia macam kita tak berapa perform lah. Jadi lepas tu kita nampaklah awak berpuasa. Yalah tu nampak puasa kan. Tapi lepas tu malam-malam bulan puasa kita pun kembali nak training apa semua kan. Yalah. Jadi sampai malam raya pun kita still masih lari. Malam hari pertama pun kita lagi training. Itulah. Okay. Syakir. Ya, hello. Tu dia. Apa khabar semua? Pasal cakap utara. So, nama saya Syakir. Selalu orang panggil Cat je. Kenapa Cat? Kau further ChatGPT. Aku dah pernah ChatGPT dah. Tak ada. Dia bila orang utara ni, dia R tu dia tak boleh sebut. Kan nama Syakir QR Pia. Bukan Syakir. Tu kena lidah pala. Syakir. Bukan Syakir, dia Syakir. Oh yalah, tak boleh R Syakir dia. R tak boleh, dia jadi T. Syakir. So dari situ jadi Cat. So daripada sekolah lah Cat tu. Dia melekat daripada sekolah. Sekolah sampai sekarang. Cat Syakir. Tapi orang KL akan panggil K juga. Cat Syakir. K. Panggil K. Oh, nama glamour lah. Nama KL lah. Macam mana bulan puasa? Macam mana bulan puasa sekali dengan raya puasa tak tahulah penuh ke tak kan? So far Alhamdulillah. Penuh. Penuh yang dapat. Apa saya nampak juga dekat Darussalam ke mana? Tak ada. Dekat Subang. Puja alam. Baik. Okay. Balik pa. Raya balik mana? Okay, raya tu ni lain sikit sebab kita puasa fully dekat KL. Lepas tu 2 hari sebelum raya balik Penang. Oh, balik Penang, balik ke perantauan lah. Yes, tapi memang jam lah. Saya teka naik bas berapa jam? Naik bas ke naik kereta? Naik bas. Kalau naik kereta tak balik mudah. Daripada TBS ke Penang Central. 15. Ui, lebih kurang 12 jam. Saya 12 jam. Tu dah sampai. Cik orang Penang saya tahu sikit-sikit lah. Balik pula. Selalu balik Penang dulu. Yes. Nama saya kat Penang Azlan. Kan itu lagi seorang. Salah. Sorry. So, itu pengalaman. Okay. Baik. Jadi kita tak apa melengah-lengahkan masa kita lah kan. Kita start lah. Ajak-ajak borak dulu kan. Kita start dengan siapa kita nak start dulu? Kita start dengan Uti lah Start dengan pengarah
tapi gitu lah. Background rutin ni kalau ikut daripada risikan kita lah Risikan Siapa punya risikan? Section 7, 9. Awas sejak tengok Blood Brothers. Banyak tengok Syafiqah. Dulu sprinter kan. Dulu lah. Okay, jadi macam mana Transition. Transition tu lah daripada sprinter yang lari betul-betul menggunakan muscle yang lain, and then tiba-tiba pergi ke long distance pula yang memang menggunakan muscle yang lain juga. Okay. Muscle dan muscle yang lain. Betul. Nah, macam ceritalah dari sekolah macam mana dulu mak memang macam mak cici juga ke lari so lari Pak Atul. Kita cerita dari mula. Mula lah. Okay, daripada sekolah rendah dulu kita dah memang minat suka olahraga ni. Kita dah start lari olahraga tu pun dah start minat kan. Tapi kita lepas tu pergi ke sekolah menengah, saya main dua-dua dulu. Aku main dua-dua dulu kan. Ada apa orang kata dulu, ada merentas desa ada, lepas tu ada event track. Tapi dekat peringkat sekolah tu orang kata kita yang paling hebat lah. Merentas desa pun kau champion, 100 meter pun kau menang. Jadi pada situ kau dua-dua kau main. Nanti yang mana kawan-kawan dia yang lama tu tolong komen bawah. Betul ke? Betul lah. Itu peringkat sekolah. Betul peringkat daerah. Ini disclaimer. Mal, satu cara kita nak tangkap dia. Awak sekolah kat mana dulu? Saya sekolah dulu dekat Slim River. Slim River, sebelah Sungai. Sebelah Sungai. Sungai Kampung Ehyak. Betul ke Ehyak? Kampung Sungai kan? Slim River. Okay, orang-orang Slim River betul ke dia ni champion lah. Champion daerah untuk mentarisa lah kan. Okay. Lepas tu kita masa tu tak ada knowledge kan. Cikgu yang ajar kita pun bukannya yang ada orang kata background sukan yang terlalu dan sukan olahraga ke apa ke. Jadi kita main dua-dua tu, dia nampak kita boleh pergi dalam peringkat daerah pun kita boleh menang juga bagi acara-acara tu kan. So kita pun main lah dua-dua tu. Lepas tu bila dah tahu, saya pergi MSSM sekali, pernah pergi dalam, tapi itu acara Montaresa lah. Montaresa 2008. Ini L berapa ni? L15. L15, bawah 15 tahun. Bawah 15. Maksudnya awak wakil Montaresa sekolah berapa game? 8 lah. 6. Dia tengok L berapa kan? Betul. Macam saya dulu wakil Selangor L 6. Bawah 6 tahun. Kau tu berenang. Okay, siapa tu? Okay, tahun tu memang ada kebetulan lah, rezeki lah. Sebab tahun tu kalau ikutkan MSSM biasa dia akan ambil 8 je. Tapi kebetulan tahun 2008 tu dia ada orang panggil Jubli Emas MSSM. Tahun ke-50 dia ambil sampai 10. Dan saya peringkat negeri saya nombor 10 tu. Rezeki awak lah. Rezeki lah. Dapat lah masa pergi MSSM. Tapi MSSM tu last lah. Hello sikit lah. Kalau awak ingat masa zaman awak tu siapa pemenang Merdeka? Vimal saya tak kenal lah. Tapi pada masa tu kalau yang sama tapi kebanyakannya kita belah-belah Perak ni Indian lah. Dan juga geng-geng belah-belah Kinta Utara, iaitu anak-anak Kinta Utara. Askar bukan askar polis. Polis komando dekat ni lah, dekat yes, betul. So diorang lah PCOTD vaksin bukan, tak sama. Tak sama kan Dino. Okay, maksud itulah merasalah sekali. Tapi untuk cara sprinter pun tak dapat nak pergi jauh pun. So Montaresa tu yang dapat pergi jauh. Lepas tu kita dah tahu sikit dia tak boleh nak gabung dua acara ni. Kita pun daripada matrik try lah nak main fokus kepada sprinter, dan daripada situlah pergi sprinter tu. Lepas tu berjaya dekat peringkat ada dulu sukan matrik ni, sukan apa? Kakum Kakum sayur. Kakum, dia ada Kakum, karnival olahraga tu. Kakum. So dekat Kakum tu menang 200 meter medal. So lagi semangat lah bila masuk UTM, pergi degree, situ pun cari lagi sukan olahraga, memang spesifik sprinter. Dan masa tu lepas dia orientasi terus cari pergi dekat track UTM tu, tengok ada geng-geng Umar Melaka. Masa tu mendiang coach Vala Tarasu, coach India ni. So kita pun tanya dia, kita pun nak join. Dia tengok kita semangat, dia pun try kita. So you boleh main ni, boleh main 400 meter kan. So sejak daripada tu memang fokus sprinter lah. Tapi nak kata rezeki dalam sprinter ni, dia tak berapa nak power lah orang kata kan. Tak adalah sampai pergi menang peringkat masum ke apa ke. Dia pergi layak pergi, dapat masuk final semua kan. Tapi nak menang tu dia susah sikit. Sebab kita nak compete masa tu dengan atlet-atlet
daripada UiTM, budak-budak sukan UiTM dan UPM kan. Kena lawan compete dengan universiti yang ada national khusus athlete sukan. Betul. Macam UPM kan banyak dan masa sukan. tu memang national athlete kita memang ramai yang pergi SEA Games. Semuanya daripada tim-tim uni lah. Contoh UPM masa tu ada Kana Tassen, Kosa nyambek. jangan dia dah retired. Itulah. So lepas je kenapa nak transisi kepada long distance tu, sebab bila dah nak habis belajar tu, kita minat lari kan, minat sukan larian ni kan. Teruskanlah so lari tu kita kan. pun teruskan berlari tu. Cuma bila fikirkan sprinter ni bila kat luar dia susah, sebab kau nak training nak kena ada coach, nak tengok kau punya form. Betul. Nak tengok starting block tu pun sehari seminggu juga nak kena training apa semua kan. Dia tak boleh training seorang. Tak boleh lah training dekat Tasik section 7 tu. Tiba-tiba bawa blok. So dia kena ada track dia semua kan. Jadi kita pun pelan-pelan lah pergi long distance. Dan ajaib, orang kata apa, ini kenangan antara yang paling manis lah. Sepanjang 4 tahun dekat UTM tu, pergi masuk, pergi sukan IPT, main olahraga kan. Sprinter tu tak pernah menang medal pun. Tapi tahun last, aku main long distance tu, terus tukar 10,000, 5,000, tahun tu menang Ganser. Masa tu yang menang emas, Ahmad Lut. Menang perak, So Wai Ching. Ahmad Lut dia wakil UPM. So Wai Ching dia dah lama lah kenal Ahmad Lut, So Wai Ching, Aziz Hamzah. Diorang semua ni macam kira kita idola kan lah national level kan. Faham. Jadi awak mula dari bawah, so awak transition pergi tu adalah tahun terakhir universiti. Tahun terakhir, betul. Bulan memang masa tu first event birthday saya lah. Birthday aku lah 13 Ogos. Saya pun 13 Mac orang 2016 lahir Mac memang berbakat. Setakat ni saya jumpa semua. Yes. Tapi dia lahir Mac juga. Saya Mac juga. Dia ada tarikh lah. Dia 25 Film biasa. 25. Saya tak kira. Dia 13. Alamak. Okay. Lepas tu sampailah sekarang. Kita fokus lah. Jadi consistency consistency daripada bukan run club. Bukan run club. Mana boleh macam ni? Kenapa awak ada macam ni? So aku rasa macam very interesting lah. I think itu macam bukan saja sukan lah, it's part of everything else. Part of life. Kadang-kadang kita bersemangat untuk buat something ni, kita try something yang baru je, kita terus excel. Betul. Kan, that's about I think life juga lah, not only nice. Sometimes we don't know what we're good at until we try to do it. Nice. Macam ingat dulu pun aku boleh pergi jauh dengan sprinter kan, boleh lah berangan nak jadi top. Tapi tak boleh jauh sprinter, dia 100 meter. Bukan jauh, pergi je. Okay. Lari dia itulah kita selagi kita tak tahu, kita tak cuba. Boleh. So Cat pula. Syakir. Background check. Awak pun dulu race dengan dia lah. Tak. Jurang dia jauh. Awak dalam perut mak awak lagi lah. Dia tadi L15 dia L12 Tak ada. Dia L kalau engkau L15 dia L60 lagi. 60 mak dia. Okay Kat, macam mana awak punya start daripada bila? Sama ke macam mak Cici juga? Tak tahu. Dia lagi awak cerita. Okay, macam mana progress awak daripada, macam mana lah awak punya perjalanan larian? Dia career larian ni dia start secara tak sengaja. Dia daripada sekolah rendah. Dia form dah darjah 2 macam tu. Ramai tak tahu. Sebenarnya saya ni ada asma, penat. Ada asma? Nampak tu. Asma? Kan tadi yang luar tu. Bukan. Okay. Itu bini mati. Siti Asma. Okay. Ini penyakit. Sampai law ni ada asma? Law ni tak ada. Law ni tak ada. Ni dah hilang. Azani Adani. Bukan. Okay, sama. Sorry. Darjah 2 tu, kalau demam je kan, pergi klinik mesti kena sedut gas. So memang dulu Cat macam tu. Petron ke Petronas? Dia Shell. Shell, okay. Saya pun pakai Shell. Okay, lepas tu? So memang agak teruk dulu dia punya asma tu. Lepas tu sejak itu macam dia jadi tak selesa bila demam kena pergi klinik sedut gas kan. Bila bernafas dia bunyi penat.
So start main sukan. Dulu time sekolah mana main semua, bola, takraw, running, bola jaring. Main perempuan tak, cik? Jangan. Itu bukan apa. Itu sukan buaya. Siapa? Cici. Jadi secara serius running ni daripada zaman sekolah menengah ke? Memang macam sama macam Sayuti ke lari peringkat form 3 lari perintah desa ke? Dia serius sikit tu bila masuk form 3. So bila masuk sekolah menengah ni mula starting dengan main jumper, lompat jauh dengan lompat kijang. Awak start main bukan lari. Bukan. Okay, sebab rasa macam jumper ni senang nak ke depan. Sebab tak ramai kan. Jarang jauh lompat belakang. Selalu lompat memang depan. Macam tu lah. Macam tu. Lompat jauh ni tak ramai orang main lah. Senang menang lah Macam tu lah mindset tu. Mindset Bila try join, dah training setahun 2 tahun, hasil tak ada. Wakil sekolah sampai peringkat daerah. Lepas tu sangkut. Nak ke negeri tak lepas, nak ke... Sangkut apa? Urin? Bukan. Sangkut ni, tak lepas peringkat peringkat sekolah. So sampai daerah, sangkut tak lepas negeri. So situ macam kena setback balik macam sukan ni bukan sukan saya. So then boleh form 3 macam tu tukar ke long distance pula. Start dengan 1005 800, middle lah, 1005 800. Lepas tu time tu form 3 tak ada 5k lagi, kita ada 3k. So 3k. So try masuk 3-3 ni. First year try form 3 dah ada hasil. 3-3 ni bronze untuk daerah. So baru start training kan. So tu kira permulaan yang baik bila lepas kita transition daripada jumper ke long distance. And then tapi bila dah ada background yang macam tu, so dah ada solid, macam performance dah makin solid, kita nak target lebih kan. Nak main lah negeri ke apa, nak wakil Pulau Pinang lah, dengan Pulau Pinang. Nak masuk CRS. Tak ada gitu. Tentu Mac pun tengah lari lagi. Tentu saya kurus lagi. Okay, lepas tu try nak target untuk MSSM. Tapi time tu MSSM untuk track memang susah lah. Penang ada 2-3 orang memang laju. Ruvesh. Yeah. Saya kenal Ruvesh je dari Penang. Ruvesh dengan Azlan Shah. Itu dua je Penang yang laju. Okay. Time tu dah kenal Ruvesh. Lepas tu ada Zayusri tu orang yang nama besar kat Penang. So bila dah menang daerah, pergi dekat negeri akan kalah dengan depan ni. Mesti akan kalah. So sampailah form 5 tak lepas untuk ke MSSM. Tapi last year dekat form 5 tu join Nanggang saya juga. Bukan. Dia bila dah main track tak ada hasil, kita pindah ke cross country. Teresa pula. Teresa dia tak ada daerah, dia toy ke negeri. So dia akan kumpul satu Penang. Kita akan lagi compete atas jabatan lah. Tak. Tak. Ni bukan jabatan. Okay. Itu Penang Bridge. Sama jugalah 6km juga. Dia form 5 dia jadi 8. Dia 18 kan. 18 jadi 8 kilo. Yang tu kalah menang. Dia Penang dia nak latihan tu 8 orang. Untuk wakil Penang. Tapi sebab Jubilee Emas dia ambil 10. Kan itu saya. Tak ada Jubilee Emas. Okay, lepas tu ni memang dah last year form 5 dah kan. Memang dah pulung kau untuk cross country. Tapi saya dapat nombor 9. Tapi memang dia lain Uti. Awak ada rezeki, dia tak ada rezeki. Tak ada rezeki. Memang awak tak perasan masa tu nombor 10 tu Uti. Rezeki dia salah dah ambil. Dia kan nombor 10. Hang tak dengar cerita dia. Okey, jangan jumpa. Awak kena belajar lah dari Uti apa dia baca-baca tu. Saya nampak dia selalu kat surau, ada sebab lah. Okey, lepas tu dah habis tu tak dapat. Nangis lah. Yeah, time tu memang broken lah. Broken lah. Dengan running ni kira dah macam dah down lah. Down lah. Time tu ada awet? Tak ada. Tak ada. Lagi broken. Lambat jawab. Lagi broken. Jadi lepas sekolah menengah tu masuk universiti yang tak lari dah lah. Time tu antara SPM ke diploma tu memang tak lari langsung. Kan kita COVID pada time tu. So memang stop terus. Awak diploma pada era COVID? Ya, betul. Di rumah. Memang tak lari lah. Setahun tu. Lari di rumah lah. 2 tahun belajar
diploma dekat rumah. So kiranya from umur 17 ke approximately 20-21 awak tak berlari lah. Yeah. So awak dah Kat wasted. rumah kat taman pun tak lari. Macam sebulan sekali. Oh, lebih kurang kita Mal, sebulan sekali. Tak, aku COVID. You perform dalam rumah. Oh, okay. Uh, Lari ke dapur. so lari campur. Itu lari dia masalah Mal. So basically saya nampak awak macam aktif main track tu, itu degree lah. Tu Oh, kita tu degree. Oh. Masa degree saya dengar ada budak nama Acap. Itu senior dia. UiTM lah. Familiar kan nama Acap. Betul. Dia kira time tu dia macam mana? Dia awak dengan awak bukan? Dia kira dia suruh kalau pergi latihan pusat tu dia lah suruh awak basuh baju. Macam tu lah. Tapi benda tu kena sembah tepi lah. Nanti awak cerita nanti next Jadi podcast. dia dengan awak tu macam mana Acap ni? Okay, dia Acap ni sini lah. Walaupun sama tinggi, tapi di sini. di sini. Sini. So bila kat diploma time tu last time masuk dulu diploma sebab dah tentu dah open balik, COVID dah tak ada. So dekat Lendu tu diploma last time memang tak bersukan sangat pun sebab event tak ada, apa semua tak ada. Cuma ada satu event je saya masuk and then champion ke dalam Lendu tu and then off balik macam tu lah. On off lah. On off. Tak konsisten sangat lah awak punya perjalanan tu. Sampai lah masuk degree. Degree awak konsisten balik. 2023 awal 2023 Faham? masuk degree. So I think it's interesting because we can see dua different story between Sayuti dengan Syakir. Seorang tak ada rezeki, seorang ada rezeki. Itu lah. Tapi maksudnya macam apa nama transition daripada sprinting punya scene pergi ke long distance punya scene ni, maksudnya anyone yang do sprint currently pun after this maybe you guys do that as well. In fact, sebab kalau aku rasa macam contoh kalau macam long distance ni kan, dia punya market tu macam besar tau. betul. You siapa pun masuk event ada 30,000 slot dia boleh lari together. Tapi sprinting daripada 300,000 orang tu end up dia akan final pilih tu 3 orang je yang 8. boleh mewakili sebab track tu pun boleh kata berapa orang je kan. End up final 8 orang je lari. So dia punya margin untuk berjaya tu agak kecil lah. Dan maybe itu juga akan bagi frustration kepada pelari-pelari ni. Aku tak dapat je lain kan. And it's more technical lah for me. Dia tak banyak, dia macam bukan, I think it's purely practical rather than theoretical. Theoretical. Maruki Ramen. And I want to highlight one more. It's about two different paths yang Sayuti dengan Syakir ni lalui. Seorang consistent all the way from school, university to art until now working. And Syakir, we can see dia maybe we can say yalah dia ada talent and hard work sikit, tapi dia dua different story lah. Syakir dia macam we can say a bit inconsistent, tapi yet dia still arise up to the occasion of his performance of the Wonderful World lah. Betul. Banyak sangat orang putih. Jadi basically macam Uti lah. I mean like memang satu dunia dah tahulah dia memang PTD kan. PTD. Basically macam tahu awak tengok dia cakap awak tahulah. Assalamualaikum. Cara dia berpakaian, dia tak in, dia jenis yang very kemas. Awak tak in ni? Dia kemas. Tak in. Betul. Dia lepas kita tegur tadi baru dia buka. So basically macam yelah, kita pun tahu PTD ni macam work dan sebagainya. Jawatan penjawat awam yang agak tinggi lah. Betul. Bukan agak tinggi, memang tinggi. Tapi at the same time OT juga kita nampak di top 5 event, top 10 dan sebagainya lah. Salah nombor berapa kan. Betul. Tapi jadi macam mana you actually manage your time, bahagikan masa you tu dengan kerja you yang sangat busy, pekerjaan, training, and of course Mal, you don't want to forget family. Because Uti saya rasa awak dah anak 4. 4 belum lagi InsyaAllah anak dah ada family lah kan? Small family. So how do you macam mana bahagikan masa tu lah, macam mana wife marah tak bagi lari, macam mana awak manage? Micro manage untuk dari segi kerja macam aku dulu kerja sebelum ni sebenarnya lagi hektik lah kot. Kilang. Sebab sebelum ni pernah kerja kilang, pernah kerja dekat
dekat site yang nak kena kerja hari Sabtu kan. Lepas tu kerja kilang dulu 5 hari, tapi nak kena travel daripada sini ke Sendayan hari-hari. Jauh. Jadi 120. Pernah lah 2-3 jam dah habis. Teranggar lori lah apa lah. Awak selalu microsleep. Masa tu mileage memang fix lah. Bukan mileage motor. Mileage lari kurang lah. Jadi masa tu pun memang struggle lah nak lari kan. So cari masa lah keluar kilang, kau lari lah, pelik-pelik lah orang tengok mana-mana main lah budak ni kan. Awak buat lah kerja-kerja tu dulu. Buat lah kilang lari sekejap, masuk kilang balik. Lepas tu kena kerja anjing, patah balik itulah. Lepas tu singgah kat Nilai lah, lari kat track USIM lah apa semua. Kita cubalah sebab minat kan. Cuba cari masa tu lah. Lepas tu bila dah ada family semua ni kan, bila saya rasa cabaran tu lebih kepada family je kot. So alhamdulillah sebenarnya jaga-jaga awak takut awak tak pergi Korea. Apa ni rumah saya ni dia faham lah kan, sebab dia pun dah dia pilih kita pun dia faham dah tahu dia dah. mana? Kuantan ke? bukan. Faham. Jadi dia pilih kita pun dia dah tahu kita dah memang aktif sukan dulu pun daripada zaman belajar kan. So memang dia minat awak tu dari track lah. Faham. Dalam topik, sorry. Okay, alang-alang cerita je lah kan. Awak memang jumpa dia kat UTM lah? Kita jumpa kat UTM. Kami jumpa kat UTM. Ya, saya masa tu polis bantuan. Patut dah family lah. Betul. Masa kecil kenal masa tu dekat ni lah main hoki. Dulu kami berdua main hoki untuk UTM. Awak main hoki? Saya tamak tu campur main? Bukan. Kiranya awak pasukan lelaki ni pasukan perempuan lah. Main lah untuk masuk semua kan. So kenal kat situ dan alhamdulillah kahwin. Tapi yang paling susah sekarang ni sebab kerja saya punya training sekarang ni kena ikut waktu kerja dia. Sebab dia kerja shift. Faham? Faham. Shift 2 hari kerja. Saya tak faham. Saya bagi awak tahu. Dia kerja 2 hari shift pagi, lepas tu cuti, lepas tu 2 hari shift malam. Jadi saya nak kena slot masa-masa tu lah. Dalam seminggu berapa hari dia cuti? Ada 3 hari, 4 hari. Saya tak faham. So macam tu lah. So ada masa kita nak kena lari malam, ada masa nak kena lari petang. So basically bukanlah nak ikut bukanlah nak ikut masa kerja awak saja, tapi awak kena tengok kena jadual dia and then awak baru slot in. Mana basically macam tidak menjamin lah. Walaupun tidak menjamin masa depan lah. Kau tak bukan UT boleh lari. Walaupun dia tengah free, dia tak boleh lari juga. Dia kena make sure yang wife dia punya waktu tu available untuk dia lari. As a manager juga, aku pun always came across UT lah sebab yelah aku pun always keep in track dengan ni manager tu? Bukan. Sorry, dia pun kat saya. UT kadang-kadang macam kalau kau perasan time long run dia tak ada. Is because dia kena jaga. So that's why kadang-kadang dia buat ahad. Betul. Kadang-kadang long run TRS pun kena ikut bini UT punya jadual. Alamak. Tapi macam sebab tu lah banyak orang tanya poster kenapa tak ada gambar UT. Jadi sebab tu lah kita kena dapatkan UT punya approval, wife punya sign, baru kita boleh release. Lambat sikit lah. Kalau macam Cici tu boleh pakai 3-4 kali boleh. Kalau UT jadi poster TRS tu maksudnya bini dia cuti seminggu lah. Tapi Sabtu ni aku ada Sabtu ni. Tapi guys, walaupun keluar lagi 2 minggu. Keluar dah satu tak tahu satu mana. Tapi I think Ikmal, it's very important untuk you have a very understanding partner lah. Can you find me a partner? I mean like that one very ni lah. Tapi alhamdulillah lah. I mean like you can manage and both understand each other. And you'll succeed anyway. Dia dah berjaya dah pun sekarang. Basically from whatever UT cerita tu, basically for the runners out there yang mana yang baru dan sebagainya tu, it's you yang kena cari masa untuk training tu. It's you versus you. Sebab nampak dia keluar daripada kilang. Bukan dia lari. Okay. Lepas tu balik. Maksudnya ada any gap ke dia training. I mean like you improvise lah. Basically that's the champion mentality lah. Ada je masa free kan, kita lari lah kan. Betul. So sekarang ni pun macam supervisor call tak angkat lah. Memang kita tengok je lah kan. Saya tengah lari dulu baru macam tu lah. Macam sekarang ni pun kalau shift malam pun alhamdulillah sekarang ni dah ada treadmill kat rumah. So dia shift malam pun lagi senang lah. So lagi kat rumah. Itu hadiah daripada isteri lah. Itu ada
related kat dengan isteri. So hadiah tu bukan hadiah lah. So kakak ipar yang bagi treadmill tu. Okay. Terima kasih lah kakak ipar Uti. Sponsor kan. Syarat kakak ipar Uti telah menyelamatkan running journey Uti. Faham. So mudah sikit lah. Itulah. Baik. So Menarik. bila agak-agak naik jadi pengarah? Okay. Jadi I mean interesting that cerita Uti. I mean benda ni kita boleh bagi Syaki pun dengar lah kan. Syaki, if you, I don't know you dah kerja ke belum sekarang? Sekarang dah kerja ke? Tengah intern. Tengah intern. Baru start lah. Then I think SIUT will be a good example. Yes. So, no matter how busy you are, you have to find time lah. Yes, dia ada apa nama orang kata tu, nak 1000 daya tak nak 1000 dalih. How bad do you want it lah? Macam saya memang saya nak 1000 dalih. Nak 1000 dalih tak nak 1000 dalih. Sama-sama. Kalau boleh kita dalih dulu. So sekarang intern dekat I mean tak payah sebut syarikat pun tak apa. Syarikat TRS. Intern tu buat apa? Intern basically Kilang ke? Bukan kilang. Bukan kilang. Bukan orang kelab. Dia pun dah pandai. Banyak ajar dia. Okay, cepat belajar. Bahagian insurans. Belajar dah. Dah, saya dah ada insurans. Tak aja. Okay. Di dalam company insurans lah. Tapi macam mana, how do you, macam, yelah, you just started intern, so macam mana you adapt? Of course, you punya running. Busy ke tak busy? Ya, jadual tu mesti dah berubah. Because, kalau student, I think kita semua can. Maksudnya, dia dah easy. Acap dah boleh potong dia balik lah. Betul. Tapi Acap kena resign dulu lah. Acap pun busy juga. Sebab Acap semakin ke belakang ni Acap. Kita kena invite Acap lah. Betul. Tapi ni Acap ni tau. Acap kecil tau. Bukan Acap polis. Memang Acap polis jauh. Ni Acap bomba. Okay. So basically macam sekarang ni, I mean like before you masuk intern ni, how you punya training tu macam mana? So before intern, time study tu kira okey lagi lah. Sebab kita boleh banyak masa kan. Kita boleh adjust dengan kelas, dengan cuma nak bikin assignment je lah. Assignment pun ambil orang punya. Assignment pun suruh orang buat kan. Belum ni banyak. So girlfriend buat. Kamu punya lecturer tengok apa. Guna. Okay. Jadi so time belajar tu kira okey lah. Kadang kelas pun dalam seminggu dia bukan hari-hari yang ada kelas kan. Ada hari yang kita tak ada kelas. Yang paling baik lah cancel. Ya betul. Bangun pagi kelas cancel kan. Tidur balik. Training. Sorry. Saya tidur. So time study tu dia taklah sakit sangat. So kalau kelas habis pukul 5 pun boleh lagi study petang tu kan. Pukul 6 pun boleh start lagi. Boleh start lagi. Kadang malam dating kan. Malam dating. Selalu budak UiTM tahu lah cerita-cerita budak UiTM ni. Selalu kalau budak UiTM selalu beli ayam gunting lah malam-malam. Tak ada gila sama aku sama kita mana ada ayam gunting lagi. Tak ada. Aku 1985 ada. lama ni. Okey, apa beza dengan kerja? Bila masuk intern ni dia office hour lah. Masuk 8, balik 6.30. Bila kita intern pula memang kerja banyak. Kita nak belajar baru intern. Tu baru intern. Bayangkan pegawai takbir daerah. Tapi memang before masuk TRS diplomatik lah kan. Pegawai takbir bukan daerah. Betul. Before masuk TRS kan. Salah semua. Memang kenal Sayuti dengan Haziq. Sebab dia pun macam role model lah. Before korang kenal, before masuk TRS, before kau kenal aku, Hikmah semua, dah memang dah nampak Haziq kan. Dengan Uti dulu lah dulu. Sekarang tak. makin kenal. Jadi itu kau cakap Haziq ni kenapa Uti kat sebelah kau cakap Uti kan? Orang okay. Tak, maksudnya awak tengok dorang ni sebagai apa? Role model as in, yelah nak jadi macam dorang lah. Macam Haziq dia memang betul-betul performance kan. Macam Uti dia boleh work life balance lah. Betul. Family, work dengan training. Cuma nampak dari dulu macam boleh follow. Sampai macam tak jangka boleh masuk TRS kan. Boleh duduk satu team. Macam mana awak masuk TRS? Ada lah manager semua. Nanti jemput dia. Jadi kiranya macam yalah awak idolakan Uti ni sebab work life balance. Awak punya wife pun memahami lah. Awak dah kahwin ke? Baik awak jujur. Sorry family Sorry. Nanti dia kena balik Penang lah. Jawab sekarang. Tak boleh training lah kita ni. Alright, okay. So basically macam Kat ni I think di luar sana memang sudah start menjadi igawan lah, buang mulut. Buang mulut orang lah. Buang mulut. Cat kan. Buat tangan. So basically macam I mean like
you punya apa ni kata performance tu macam terlalu mendadak. Yalah dia incline dia betul. tinggi. Tapi yalah macam kita as orang yang yalah, melihat semua benda kan. Benda-benda yang cepat sangat naik ni kadang-kadang cepat pula turun. Betul. So how do you like manage benda tu lah? Because of course lah kita nampak you daripada timing berapa tiba-tiba always improving and apa yang you nak kejar di zaman you sekarang tengah muda kan? Ayat dia improve drastically. Drastically. Dia agak mendadak. So macam mana you control untuk you tak turun cepat? Sebab ini masa kat sekolah kemahiran berfikir dan kemahiran berfikir aras tinggi. And macam mana you tak nak jadi macam I think we've seen a lot of athletes yang dia perform sekejap few months lepas tu dia hilang. So macam mana, how do you want to maintain? So dulu start ni kan tak laju pun. Sebab 5K dulu pun dalam 20 minit 21 minit. 20 minit tu tak laju. Boleh kecam dia. 20 minit tak laju kecam. Untuk podium susah. Okay. Report Instagram account dia. So, dulu memang macam tu. Dia static kat situ je 20 21 20 21. Lepas tu sampailah 20 23 tu Kat buat training plan sendiri. Tapi ambil daripada plan yang orang punya. Coach lain lah. Tapi Google Awak olah sikit lah. So cara Kat tengok macam kita tengok tinggi sama. Lepas tu sebab ni saya guna program orang Europe. Nama dia Philly Bowden. Philly Bowden Okay. Sebab dia sama tinggi dengan awak. Sebab apa dia ambil dia? Sebab dia sekolah mana? Bukan. Tak tahu. Europe. Okay, sorry. Sekolah kebangsaan apa dah? Bukan kebangsaan. Jenis. Lepas tu kita tengok dia sama tinggi. Lepas tu kita ambil dia perempuan. So dia logik lah kita nak ikut dia. Jangan ambil macam lelaki tinggi macam. Sebab perempuan dekat Europe dia sama laju macam kita lelaki ni. More or less the same. So bila ambil program dia, try jadi. Memang jadi. First try tanki time tu dah 35 guna program dia daripada 40. Lepas tu dari situ macam mana boleh maintain tu kita olah lah. Bila dah dapat timing kita nak, kita try adjust speed work. Kita kawan dengan orang-orang lain, kita tengok dia punya speed work macam mana, macam Haziq punya speed work macam mana, macam Uti punya speed work macam mana. So kita ambil sikit, top up. Maksudnya you learn from banyak punya source and then tengok mana yang effective to your body. Basically macam training ni banyak try and error je. Betul. Ada yang kena kita, even bukan training pun, even kadang yelah you buat sukan mana pun ada coach yang kena kita, ada yang tidak. So sampailah jumpa seorang manager ni. Lepas tu dia dah bagilah training plan. Dia ada adjust sampai dah dapat BB half itu kat Terengganu. So basically awak kenal dia? Bayar mahal lah. Mahal. Saya dengar saya call dia ambil podcast pun dalam 1,500 sejam. Mahal dia. Nanti kita share kontak. So yang baru-baru ni half dekat Terengganu pun rasa beli PB. Berapa awak buat? 115.50. Time tu PB pun sebab rasa mileage tinggi. Mileage tinggi tu pun sebab manager ni lah. Dia bagi mileage tinggi tu sebelum masuk intern ke dah masuk? Bukan, itu motor. Okay. Kita kan mileage motor. Before intern. Time tu dah last week final paper untuk last sem. Okay, tapi bolehkah awak maintain the same intensity and load? Itu nanti kau discuss sendiri lah. Bukan. Tak, saya tak. Maksudnya awak dah beberapa lama lari bekerja. Maksudnya awak rasa awak boleh maintain the same program tak dalam waktu bekerja ni? Ni untuk first month ni baru start intern kan. Okay. Agak teruk agak susah lah. Sebab dalam masa sebulan ni pun kita try maintain intensity tu, mileage tu kan. Bila try maintain dia effect kesihatan. Dia main demam, dia main macam-macam. I think sebab yelah ambil masa untuk kita adapt dengan surrounding and culture yang baru. Sebab yelah bila kita kerja ni waktu kita tidur dengan bangun dah lain. Waktu otak kita berfikir tu professional. Penat dia pun lain kan. Penat dia pun lain. Dia lebih kepada mental and somehow kita bila berlari kita sebenarnya lah banyak guna mental instead of physical kan. So I think it's a good challenge untuk kau and as a yelah kau dah start bekerja. Itulah reality yang kita semua kena hadapi lah. Sebab kita ni bukannya full time athlete lah. Kita bukanlah Haziq Hamzah.
Itu satu reality. Aziz Hamzah dia buat full time. So dia buat full time. So dia lebih banyak masa. Dia different. Yeah. So tapi bila awak, I think it's macam ni lah, effort, itu challenge tu awak lah. Walaupun aku bekerja 8 aku training kan, okay tak apa, aku akan prove tu. Itu dah jadi program motivasi. Itulah. I mean macam Iqbal cakap lah, hendak sebut dalil tak nak sebut dalil lah. Whatever it is, you have to just ni lah, basically grind. Part of the story currently pun macam yelah, like I said just now, you drastically and tiba-tiba pula kita pula dikejutkan you sign telah and sign pula kan, bukan bukan club. Bukan mudah. Betul. Itu AF. So dia macam yelah, of course sebab like awal-awal ni at a young age kita dihangatkan dengan orang yang marah pasal sponsorship. Betul kan, orang try banyak kali tak dapat dan sebagainya, apa-apa isu lah. Tiba-tiba sekarang ni ada young gun baru masuk, sign. Kan, so I mean like I tak kisahlah how is the process dan sebagainya. Tapi I nak tahu daripada you, do you feel pressure about it? Ada rasa pressure bila dah sign ni? Sebab bukan 8 kali aku lagi. Apa nak guna selain bukan? Tidak. Tak sesuai ni. Bukan selalu kita tengok, kena cakap jalan laju sikit. Bukan selalu kita tengok budak, bukanlah budak, I mean young athletes dalam long distance dapat kontrak dengan brand-brand yang agak terkemuka. So macam mana? I mean, macam mana soalan tadi man? Pressure tu lah. I mean like, how do you feel? You are very young. Corporate 3 cakap baru masuk intern, susah pula nak training. Lepas kau sign AC tiba-tiba dapat umur 19. So how do you want to kau jangan tekan dia. Memang kita nak tekan dia. Esok dia bagi balik. Macam mana awak nak bawa tanggungjawab dia lah kat bahu. Yes, definitely lah. Memang pressure. Definitely. Yes, definitely. 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 Bahaya tu. Sorry. Okay, definitely. Memang pressure lah. Pressure tu memang ada. Tapi memang kita baru nak start intern, memang kita nak adjust dalam masa sebulan tu susah. So saya yakin kalau lepas 2-3 bulan dah boleh adapt lah dengan time office dan nak training lagi kan. So untuk kontrak, perasaan dapat kontrak tu happy. Tapi dalam masa sama, yes, bila ada mulut orang belakang-belakang, kita tahu pressure tu makin naik. So every race kita kena always perform lah. Faham? So that's the pressure lah. Cuma I think itu banyak dari segi mental lah. How do you macam bila kita nak Yes. Basically macam apa orang kata, tanggungjawab dia besar sikit. The action speaks louder lah. Or whatever it is pun kau kena prove that you deserve it. Brand ambil itu because you perform. So bukan sebab awak kawan Faiz Farhad lah. Itu yang awak kena putih sekali. Tapi saya dah explain dia cakap. Tak apalah, orang pun dah cakap. So I mean like okay, menarik because the direction tu, of course lah, macam to me pun, if I have a brand, of course I also want to support the young generation as well, kan? Because we need to have both the seniors yang akan juga mengajar yang junior dan junior, pelapis. Yes, junior as someone yang akan learn to take over that path as well. So back at the brand thing ni lah, I think macam Ana, Huma, Aunty. Bukan. So basically Uti lah. Uti kan. I mean like of course pun sama dikejutkan dengan betul berita tergempar. Berita yang I mean like of course lah, contract dengan brand ni is always up to the athlete nak sambung ke tak nak ke, dan juga for them to decide sebagainya kan. And always some people memang ada nak try everything, some will be loyal for period of years dan sebagainya kan. So kita dengar berita itulah awal tahun yang OT tak sambung, and then like tiba-tiba suddenly now dengan Puma. Okay, so cuba cerita sikit the process tu lah. Macam mana, I mean, yelah, of course I think Anta tu the first one
first brand dia sign official. So macam mana the transition to different brands tu, kenapa, apa sebabnya, apa berapa duit semua lah. Sorry. Okay, pertama sekali saya sama-sama. Betul. Kau dah tengok dia punya PTT. Pertama sekali Assalamualaikum. Macam nak ambil kesempatan ni, kita nak ucapkan terima kasih lah kepada brand yang lama kan, Anta kan, sebab dia jadi brand yang pertama yang offer official contract pada saya 2 tahun. Shout out tu Anta. 2 tahun. Jadi memang sangat appreciate. Anta kalau naik trip macam. Okay, betul. Cuma bila ada dah makin orang kata, kita dah pun alhamdulillah dapat perform kan dengan brand Anta tu kan. So kita pun pada masa sama kita nak cari peluang yang lain lah, ataupun cari cabaran yang lain lah kan. So kita pun decide tak sambung lah mula tahun ni. Tapi tak ada apa-apa lah, maksudnya kita pun dilepaskan ataupun melepaskan diri. Tak apa-apa, ada guarantee lah. Faham. Faham. So habis kontrak kita kata tak nak sambung, ada offer tu, tapi kita kata tak apa, kita nak cuba yang baru. Dia pun dah try lah kan, nak naik kurung itu, nak counter so, attack. Tapi kita pun dah ambil keputusan dan tak sambung. Tapi pada masa sama adalah beberapa brand yang nak cuba tu kan. Hanya awak brand adalah sikit-sikit kan. Brand baru ke lama? Brand baru ada. Tapi akhirnya sekarang dah dapat dengan Puma lah. Tapi macam tadi nak masuk sikit, sebab pressure tu dengan Puma ni, dia punya pressure tu agak lain macam sikit berbeza. Sebab saya pun tak tahu dengan siapa saya masuk. Ya. Betul lah, tiba-tiba masuk dengan national champion. Maksudnya awak masuk awak di offer Puma without knowing that ada Abang Moiza. Betul. Saya tak tahu. Ingat awak paling power ni. Ini paling mau ada cici. Cici pun main-main. So tengok ada Ninja. Betul lah. So benda tu pun awak cakap keluar lah orang hantar. Bukan. So benda pun tak boleh nak undur kan. So tak adalah, bukan nak undur kan. Maksudnya memang bila dah tahu dengan diorang ni, pressure tu tiba datang dekat kita kan. So diorang ni memang level dia macam Moiza, memang Abang Moiza memang dah level orang kata legend lah. Legend dan elite dalam Malaysia ni kan. Dan Nija ni pula memang satu nama yang tengah naik. Macam Cats kan. Macam dekat stand catat pun dah dapat nombor 3 apa semua kan. So dia secara automatically dia datang lah pressure tu. Tapi macam Kat cakap tadi pun, nak buat macam mana, kita tak ada pilihan lain. Brand ni dah percaya dengan kita, so kenapa kita tak nak percaya dengan diri kita kan. So nak tak nak kita cubalah perform. Itulah. Tahun ni untuk the whole season of 25 dengan Puma lah. Dengan Puma all the way. Okay, faham. InsyaAllah. So macam mana, how do you want to make sure that yelah kita tahu ada Moiza, ada ni, and also competitors from other brands. So how do you want to make yourself relevant, bukan sahaja dalam Puma, but of course towards the running punya scene ni as a competitive runner. Macam how do you want to stay, kan relevant lah, how do you want to stay competitive lah. Sebab kita tengok banyak gila budak-budak muda yang tengah upcoming, dorang tengah perform kan, dari mana-mana main Penang lah. So itulah, saya rasa kat situlah datang pressure dia. How do you want to stay in Puma. Dan kalau kau dah duduk dekat a brand that kumpul champions, and of course kalau kau tak perform, the next day you're out lah selalunya orang cakap kan. So macam mana you nak make sure you maintain optimum performance? Kalau nak maintain optimum tu buat macam biasa lah. Maksudnya kita maintain training kita apa semua kan. Tapi of course lah, macam aku pun ada target. Macam start tahun ataupun setiap certain event ni start tahun lah kan, kita basically kita nak improve kita punya timing lah kan. So itu adalah sasaran utama lah. So kita tak nak lah macam aku ni, aku tak adalah sangat nak lawan Cat ke, nak lawan orang lain ke, nak lawan apa-apa bila race kan. Bila race kan dia lebih kepada nak beat timing lah. Betul, macam track event ni, aku tak kisah pun orang lain. Aku set punya lap, aku lari kan. So record. So that's why you punya slogan is it's you versus you. Tapi kalau macam brand ni, sebab saya tak pernah sign dengan apa brand ni. Okay, kiranya UK betul, UK 8. So macam brand-brand ni ada ke klausa yang diorang nak you perform certain you need to be in top 10 in race ke, terms and conditions lah. this one is just inquiry lah. Benda tu ada ke, ataupun diorang macam
You guys buat content je lah macam tu lah. Kena nombor 38 kali ke? I mean like ada pegang dancer kontrak ataupun dia tak ada. Saya teringat tapi untuk Puma ni tak adalah nak pensi sangat lah. Tapi dia memang ada benda-benda macam tu. Tapi dia tak adalah spesifik kau nak kena dapat top 5 ke certain events yang catat kau kena beat certain placing ke apa kan. Ataupun nak beat lain-lain atlet brand ke apa kan. Dia tak adalah macam tu. Dia lebih kepada dia nak kita ni improve daripada kita yang sebelumnya. So dia macam berbalik, dia kena balik lah dengan aku punya slogan kan. Nak you versus you kan. So dia nak jadi part of your journey. So dia akan monitor, kita kena bagi timing berapa kita punya PB apa semua. So dia akan monitor throughout the year tu. Dia nak kita ada PB lah at least. Certain dia ada improvements with you wearing the new gear tu lah. Faham? Betul. So sedap lah kat Sukung. Saya dah dua. Saya nak compare jawapan dia dengan tahun lepas. Tahun lepas dia tak ada sedap. Ini sedap juga. Okay, so I think the last tak ada the last segment. I think the last question is lepas raya ni we know that you all are busy with racings and stuff kan. So apa plan dia tu throughout the whole season of 2025 lah. I mean the bigger picture lah. Macam yelah awak nak pergi SEA Games ke dalam acara hoki ke apa. Acara hoki lah. So far hoki lah nampak yang kalau macam jauh sikit. Okay kalau untuk aku pula tahun ni macam tadi cakap memang nak PB je kalau tak nak jawapan lain sebanyak yang boleh. Tapi untuk spesifiknya akan insyaAllah bulan 7 ni ada, boleh cakap ke? Tak boleh. Boleh. Dapat ada event lah. Ada event lah. Ada event besar lah bulan 7 ni dekat overseas ni. So insyaAllah Patnyai. Tak, kali ni cuaca dia sejuk lah. Sejuk sikit lah. Chiang Mai lah. So misi ultimate goal dia dekat situ lah. Mungkin nak target tahun ni kalau dekat overseas tu timing bawah 245 macam tu. Maksudnya walaupun manager saya dia letak jauh lagi tau, laju lagi tau. Tapi sekarang PB berapa? Sekarang PB dekat 253 Malaysia. Dekat Penang. Dekat Twin City. Tapi sebenarnya dia ada macam ada target tau. Aku nak buat 250 dekat Malaysia dulu baru nak keluar. Oh faham. Tapi tak kesampaian lah. Nak jadi cici. Belum lagi lah. Cici lah. Sub-3 baru keluar. Tayar lauti lambat. Lambat sangat. Keluar je lah. By the end of the day, I think ada a lot of advantage if you go out. Sebab you can improve a lot of time lah. Basically macam from the experience, people diorang bagi tahu paling busuk pun 5 minit you boleh shave. Itu 5 to 10 minimum minutes minimum tu lah you boleh shave. So I think jangan, bagi saya lah, this one is macam from my personal opinion, ada je apa-apa peluang grab. Because peluang tu dia tak lalu depan kita banyak kali. Betul. Kalau tak ada Grab, Food Panda. Betul. Kadang-kadang dekat negara tu dia Uber je. So macam tu lah. Dia basically macam ada, kita jangan fikir banyak. Betul. And buat. Sebab tak tahu nanti dapat lagi tak dapat lagi ke. Kita pun bukanlah orang senang sangat nak bayar. Bukan murah. Bukan orang kelab lah. Betul. Bukan murah nak pergi luar negara. So bila ada manager nak payung awak tau, awak pergi. So basically I think towards the end of this segment ni pun kan, I think macam brand ni at the end of the day, yelah, they want to be part of the athlete tu untuk korang lalui journey korang sendiri lah. Basically dia tak adalah pressure. I think pressure yang selalu kita baca dengar tu, itu mungkin untuk pro athletes kan, macam Usain Bolt ke dan sebagainya kan. Itu mesti macam yalah, tu dah world class kan. So I think interesting to see a lot of friends and kawan-kawan and orang untuk dapat attach dengan brand opportunity dengan ni and I mean like macam hari tu apa nama, Puma akan support you guys in term of training juga dengar macam mana tu training apa pergi apa hari tu Cici kata pergi high altitude place semua tu lah. Untuk sekarang ni
lebih kepada event lah. Apa yang saya tahu untuk event dia akan support lah. Untuk event contoh tadi macam overseas kan. So overseas dan kita pun dah ada dapat slot untuk event-event lokal juga yang kira apa yang certified lah untuk kita perform. Maksudnya Puma bawa awak ke event tu lah. Specifically for that is under Puma untuk you pergi lah. Faham. And Cat macam mana for the tahun ni mana punya race pergi? Sungai Petani ke Kulim Kod yang tak mau. Pekan Rabu Marathon ada? Tak ada. Okay, kamu tak ada. So far untuk tahun ni kita target untuk half dulu. Half sebab next year ada plan lain. Tapi nanti kita bagi tahu. Jangan main pool lah tu. Tak lepas half tak ada. Boring lah. Mana ada. Main trail lah kan. Itu betul terkejut. So untuk tahun ni target half. Mungkin nak try break 1.15. Baik, bukan 1.15 sub 1.15 lah. Faham. Bersama Asyik. So lepas tu pergi Puma. Event mana? Tak. Event mana tak tahu lagi. Tapi dah ada plan lah, cuma tak boleh bagi tahu lagi. Tak tahu mana lagi sebab tak tahu Standard Chartered kat mana. Tempat pun tak announce je. Tapi bila dia dah keluar dah announce aku. InsyaAllah. So, itulah plan untuk tahun ni. Break PB untuk half dulu. Meaning just to likewise UT just untuk improve diri sendiri. Tapi I mean like I said lah, dorang punya timing ni mal, bila dorang dah improve timing dorang sendiri, indirectly dorang memang akan go away faster than others lah. Sebab yelah dorang punya timing is 1.16, 1.15. So kalau dah dorang dapat renew lagi timing dorang ni, of course dorang punya margin dengan gap dengan atlet lain tu akan lebih jauh lagi lah. So I think at the end of the day macam akan ada sentiasa orang yang bekerja lagi keras daripada kita. Betul. And that's orang tu yang akan ni. Same goes to macam apa yang kita sembang last podcast lah. Macam tiba-tiba macam Nija pun mana-mana mai. Masa kita duk research tu kan tak ada sebut nama Nija. Jacob, Haziq, Abang Muaizah kan, Vimal sebab debut, and then tiba-tiba Nija. So I think this year and moving forward, the running scene ni mungkin akan dikejutkan dengan banyak lagi atlet-atlet yang tiba-tiba tak tahu and dapat form. So it's up to you guys to actually perform better. And of course lah, kalau you guys target for the bigger ni, you guys need to work harder. Tapi kalau untuk diri sendiri pun lebih kurang sama. We have to expect that there's always someone better than us, so that it drives kita untuk bekerja keras lagi lah. Kita tak boleh rasa macam cukup ni aku buat kan. Kita kena rasa diri kita ni tak cukup. Macam profesor ni. So apa lah topik-topik hangat ada apa-apa minggu ni ada KLSM lah, kita sebut KLSM lah. Saya tak tahu apa-apa. Saya penat cari jawapan dekat ada seorang kawan Iqmal kan. Dia macam tahu tapi tak nak bagi tahu. Minggu depan semua orang tahu. Minggu depan. Apa dia punya laluan ke? Laluan dia akan basically detail lah. Aku rasa detail dia orang akan bagi tahu ni. Tak silap Hin ada hin. Bukit dia masuk. Mungkin dia start dekat Bukit Jalil lah. Bukit Syarapak. Lepas tu masuk trail. Masuk trail. Macam So I think basically minggu ni kalau tengok social media pun people start talking about that lah. Sebab sebab dah April. Betul. Some of the influencers pun macam dah hint next week ada apa. Ada orang dah tahu kan. Ada certain stakeholder dah macam tahulah kat mana apa semua. Tapi I think it's better untuk kita tunggu the official announcement. Sebab KLSM ni is like macam paling besar. The biggest lah. Hari raya. Semua atlet pun apa diorang nak buat for the whole year, the first on list is of course Standard Chartered lah. Baru Kiara Park tadi tu. Betul. So I think you guys punya ni race yang terdekat ni ada masuk mana skor? Bulan 5 paling dekat. Ada 2 event. Shah Alam dengan Generally. Nanti macam aku Skincan sarung half marathon. Ui, macam event awak pakai sarung lah. Tapi macam nak pakai sarung awalnya. Tapi bila aku nak buat timing kan macam kenapa Skincan sarung?
Nak pergi makan Sebab satunya nak ambil kesempatan nak bawa family sekali lah. Dia nak Kena pandai sikit. Dia akan puaskan hati. Sebab tak pernah pergi sana kan. Sana padi apa semua kan. So the second one nak try untuk house lah. Sebab sana flat kan. So hopefully semuanya baik lah. Dari segi water station ke technical dia kan. Cakap pasal flat ni kan, macam contoh saya kenal ada kawan saya ni, Diana Reza kan. Dia saya ajak lagi pergi Jakarta, dia tak nak. Sebab dia kata terlalu straight, macam terlalu flat lah. Dia jenis tak boleh macam tu. Macam jadi saya pelik pula, ada orang suka rolling, ada orang tak boleh flat kan. Macam korang prefer macam mana sebenarnya? Preference korang macam mana? Kalau bila cari event tu memang kita prefer track kot lah. Lain je. Betul. Lebih payah kan nak faham kat track. So macam mana kalau pemilihan event struktur jalan tu macam mana? Kalau macam aku kalau macam berlubang tu okey lah masuk. Trail trail. Kiara Park. First yang sekali kita kena cari yang certified lah kalau nak buat timing ni. Macam Skincan tadi tu kebetulan lah. Certified lah. Tak certified Itu lah. Certified by wife. So certified, lepas tu second dia flat lah. So kalau macam standard chartered punya half pun tak sure dia flat ke tak. Tapi dia quite rolling kan. So basically tak jadi sangat pilihan. Preference-nya adalah flat. Ada beza dan technical dari segi certified, dan juga kalau aku akan tengok organizer juga. Siapa yang pernah buat. Tapi maksudnya daripada segi korang sendiri lah, kalau macam road tu rolling, ada ke bagi advantage kat korang ke, ataupun memang korang rasa flat tu is the best way untuk korang buat timing? Depends. Sebab ada orang dia minat mirrolling. Macam kita kenal Afiq Sani kan? Afiq Sani. Dia cakap dia suka bukit. Dia punya advantage dekat bukit. So macam saya memang flat. Budak track. Sebab budak track. Sebab budak track. Tak ada bukit. So memang kalau nak cari event prefer untuk flat lah. Macam kat Terengganu buat 115 tu flat lah. Dia agak flat. Dia ada ni kan, jambatan tu. Bridge 2. Yang short dia patah balik. Awak dah jumpa Sayuti? Sebab dia sampai lah. Kita jumpa last kan. Last sikit. Nampak dia ada ke duduk tepi-tepi? Tak ada. Dia sampai lambat. Aku suruh dia kejar siapa tu masa tu? Depan. Yang nombor 2 tu kan. Kelantan. Ni Khairul. Yes. Tapi Abang Khairul veteran. Tak. Still lagi open. Dia open 39. Ada satu abang ni, dia depan lagi daripada pack abang Muaizah semua. Yang sampai lama gila. Yang baju biru. Tapi tak tahu siapa. Kau perasan tak time U-turn tu dia ada kat depan. Di depan Muaizah. Okay. Tapi lepas dia aku tak kenal nama dia, tak sure lah. Tapi dia ada masa game sukan anggota kerajaan, sukan maksak ni. Dia pegawai lah. Pegawai Perak. Tapi actually quite lama juga lah, 20 km. I think dia betul 5 macam tu lah. Sebab basically dia macam U-turn tu jauh. Dia dah kat sini, korang baru ke sini. Tapi dia seorang-seorang lah. So memang masa tu kita orang dah push. Ini newcomer mana pula ni kan? Ingat ni dia. Bukan. Tapi lepas 25 dah tak jumpa lah. Waktu aku cakap kat Iqmal, pergi airport lah kot. Balik lah. Okay. Jadi itulah, I think thank you so much pada Kat and SS kita hari ni sudi hadir ke Make It Happen. Right. Basically macam I hope you guys enjoy this episode, sebab more to experience lah. Two different sharing. Satu, kita ada yang experience family man, working man yang have been consistent throughout his whole life. And kita ada Syakir yang kita boleh cakap maybe talented. Dia start a bit late dalam kerjaya dia, and dia dah breakthrough, dia dah sign dengan brand, and dia boleh indirectly dia boleh jadi contoh lah dekat anak-anak muda kat luar sana, university students, budak sekolah. There's nothing impossible in life lah. You just have to bekerja keras. You just have to work without thinking apa habuan yang ada depan. You just have to kerja keras and serah
serahkannya kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Belajar daripada Hafiz Sani ni. Okay. Alright, thank you so much. Jangan lupa komen lah siapa awak nak siapa awak nak komen down below. Who do you all want next? Tadi kita banyak lah kita pernah Acap ada, Hafiz Sani ada, Nijia ada, Dalela ada, Koko ada. maybe awak nak perempuan kan? Baru ada. Kita tak ada guest perempuan lagi, so comment down below and like and share, subscribe. Hari ni ada birthday siapa? Tak ada, cukup. Tak ada. Hari ni kita berikan lah. Okay guys, thank you so much. Jumpa lagi the next episode. Jangan lupa view and subscribe to Bukan Club Make It Happen page. Right, thank you. See you all next time. Ciao. Bye.